Kau ambil satu biji ni, kau campak je dekat atas-atas siling mana-mana laluan dia suka lepak tu. Dah tahu tikus dekat kau kat rumah korang tu banyak geng. Ni kau pakai ni. Dia macam ubat gegat geng. Kau nampak bentuk dia macam ubat gegat. Tapi bau dia ni geng, bau dia buat tikus tak suka geng. Kalau dia bau tu geng, dia akan pindah ke kawasan lain geng. Satu biji ni geng, dia boleh tahan 90 hari satu biji ni. Nak pasang dia pun mudah je. Macam celah-celah tung ni memang dia suka betul. Campak je satu biji laluan dia macam tu geng. Kau campak dia kat tempat-tempat laluan dia satu biji je geng. Atas siling ke, okay, geng. Macam atas siling ni geng, macam ni, satu biji ni, kita campak je geng. Macam tu. Tepi kabinet ke, belakang peti ais ke, bawah peti ais ke. Campak je macam tempat-tempat dia bersarang ni geng. Kita campak je geng. Dia bau ni dia akan pindah lah. Okey geng, kesan dia memang padu. Yang tak suka pakai racun tikus, bila pakai racun tikus geng, dia makan, dia mati, bau bangkai atas sini belakang almari. Susah geng. Baik kita pakai ni, dia halau je. Dia halau tikus pergi daripada rumah kita geng. Kalau kau nak, kau boleh tengok di beg kuning aku.